Tapi cerita stadium ni bolehlah Tengku Mahkota Johor, saya guna ayat yang sarkastik sikit bolehlah ambil semua apa sponsor-sponsor ni suruh bayar buat stadium ni. Tengku Mahkota Johor bolehlah buat. You bayar ni. Well, saya rasa mana-mana syarikat ataupun individu yang berduit, sebelum untuk membuat apa-apa investment, mereka sendiri akan buat penilaian sesuai atau tidak, ada a good return atau tidak. Dan saya rasa ramai yang percaya kepada projek JDT kerana kita boleh tengok today JDT has become an international brand. Jadi kalau kita tengok syarikat-syarikat yang menaja JDT hari ini bukan calang-calang punya syarikat, international brand. Nike, Subway, Hublot, Aston Martin, UNICEF, salah satu organisasi yang terbesar dalam dunia. So, saya rasa mereka pun tahu, mereka ada buat penilaian mereka, kajian mereka sebelum mereka membuat satu investment. Dan kalau mereka rasa benda itu sesuai, mereka akan invest dalam projek tersebut. So, saya hanya memberi offer ataupun berbincang, tetapi keputusan untuk seseorang investor tu invest mereka punya duit, mereka buat penilaian mereka sendiri dan keputusan mereka. Bukan saya letak pistol atas kepala siapa-siapa. Okey, itu cerita tentang stadium. Kalau ikut facility Bos Bek, kita tengok visual pun kita dah rasa macam, kalau siapa yang rasa dia jiwa bola lah. Kalau dia cerita fikir pasal benda lain, dia tak rasa. Tapi facilities itu sendiri Bek, dari segi sport science dia semua komplit di sini Bek. Ya, macam saya cakap tadi lah awal-awal. So, sebagai pemain yang berada di pasukan Johor Takzim, you tak boleh fikir apa dan you tak ada sebab dan alasan lagi kalau you tak boleh nak bagi yang terbaik untuk pasukan. So, you just training and then give good performance dalam game. So, sebab benda-benda yang lain dah disediakan oleh pasukan, oleh Tengku untuk awak punya performance. So, mungkin di tim lain kurang ataupun tidak ada benda-benda yang macam ni. So itulah saya cakap, kita sebagai pemain banyak benda yang perlu kita fikirkan. So di sini kita perlu fikirkan, you just bagi yang terbaik untuk tim dalam training dengan dalam game. Itu saja. Okey, itu yang diterapkan oleh JDT. Bagaimana pula management kalau kita lihat? Okay, I know, but why? Raja ni above politics.